Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Jadi saya Muhammad Arif Ikwan bin Muhammad Rashidi dan rakan-rakan saya Nik Arif Syahmi bin Roslan dan Nazrul Amri bin Muhammad Kamal. Jadi hari ini kami bertiga akan bersama-sama mengupas ataupun mencari kesalahan morfologi dalam teks yang dijana oleh AI atau kecerdasan buatan. Dan pada hari ini juga kami akan memberi justifikasi bagi setiap kesalahan morfologi yang kami jumpa dalam teks ini. Kami menyediakan dua teks dan teks ini disediakan oleh kecerdasan buatan AI dan dua aplikasi yang kami guna iaitu Gemini dan ChatGPT untuk menghasilkan satu teks yang mempunyai kesalahan morfologi. Mari kita lihat dan mari kita belajar bersama-sama. Okey, baik. Jadi saya akan terangkan kesalahan aspek morfologi yang berdasarkan perenggan yang dijana oleh kecerdasan buatan ataupun AI. Jadi yang pertama kita boleh lihat ialah dalam frasa pelbagai kemudahan-kemudahan. Ayat yang salah terdapat pelbagai kemudahan-kemudahan digital yang telah mengubah sebab kesalahan kata jamak yang ini lewah perkataan pelbagai sudah membawa maksud banyak atau jamak, maka kata nama selepasnya tidak perlu digandakan. Jadi ayat yang betul ialah terdapat pelbagai kemudahan sahaja. Terdapat pelbagai kemudahan digital yang telah mengubah. Jadi penerangannya, dalam bahasa Melayu, hukum jamak menyatakan bahawa jika sudah ada kata bilangan yang membawa maksud banyak seperti pelbagai, semua, para, banyak, kata nama yang mengikutinya mestilah dalam bentuk tunggal untuk mengelakkan kelewahan iaitu pembaziran kata. Baik, untuk kesalahan yang kedua, kita boleh lihat pada perkataan diperolehi. Ayat yang salah, okey, membolehkan maklumat diperolehi dengan pantas. Jadi sebab kesalahannya, kesalahan imbuhan morfologi. Kata dasar oleh tidak memerlukan akhiran i apabila menerima imbuhan per. Jadi ayat yang betul ialah membolehkan maklumat diperoleh dengan pantas. Jadi penerangan, mengikut sistem ejaan dan tata bahasa Dewan Bahasa dan Pustaka DBP, perkataan yang betul ialah diperoleh. Iaitu diperoleh ini sifatnya pasif atau memperoleh aktif. Penggunaan akhiran i diperolehi adalah bentuk yang tidak gramatis dan dianggap salah dalam bahasa Melayu standard. Dan kemudian kita ke kesalahan yang seterusnya, iaitu perkataan memperlebarkan. Jadi ayat yang salah kalau kita lihat dalam perenggan, membentuk guru dalam memperlebarkan lagi akses ilmu. Jadi sebab kesalahannya ialah kesalahan imbuhan. Imbuhan memperkan tidak boleh digabungkan dengan kata adjektif lebar. Jadi ayat yang betul membantu guru dalam memperlebar atau melebarkan lagi akses ilmu. Jadi penerangannya, kata adjektif hanya boleh menerima imbuhan memper. Dua imbuhan sahaja iaitu memperlebar atau mekan. Melebarkan iaitu penggunaan memperkan bagi kata adjektif adalah salah secara tata bahasa. Kecuali jika kata dasarnya adalah kata nama, iaitu contohnya seperti memperisterikan. Baik, bagi kesalahan keempat, ialah bagi perkataan mengenal pasti. Jadi ayat yang salah, pihak sekolah perlu sentiasa mengenal pasti kelemahan murid. Sebab kesalahan-kesalahan ejaan kata majmuk terpisah. Jadi ayat yang betul, pihak sekolah sentiasa mengenal pasti kelemahan murid. Penerangan. Kenal pasti ialah kata majmuk yang tak mantap. Jadi apabila menerima imbuhan awalan sahaja, menerima awalan ni, ejaannya mestilah kekal terpisah. Ia hanya dieja rapat jika menerima imbuhan apitan. Contohnya dikenal pasti adalah salah. Yang betul ialah dikenal secara pasti.
Jadi untuk pengetahuan semua, hanya ada 15 kata majmuk mantap yang dieja rapat seperti sentiasa, kaki tangan, antarabangsa dan lain-lain. Kemudian kita ke kesalahan aspek morfologi yang seterusnya yang boleh dikenal pasti melalui perkataan dipertingkatkan. Sama kes seperti memperlebarkan tadi. Jadi ayat sebuah kesalahannya ialah imbuhan kelewahan pada kata adjektif dalam bentuk pasif. Jadi ayat yang betul ialah strategi pengajaran yang lebih berkesan dapat dipertingkat. Okey, kata dasar tingkat dalam konteks ini berfungsi sebagai tahap iaitu sifat adjektif. Tidak perlu akhiran kan. Apabila sudah ada imbuhan per, maka bentuk pasif yang tepat ialah dipertingkat. Manakala bentuk aktifnya ialah mempertingkat. Baik. Baik, jadi bagi kesalahan terakhir untuk perenggan kedua, bagi petikan yang pertama ini ialah perkataan menggalakkan. Jadi ayat yang salah kalau semua boleh lihat ialah AI juga mampu menggalakkan interaksi dua hala. Jadi sebab kesalahannya kesalahan morfologi iaitu penggunaan imbuhan men. Ayat yang betul ialah AI juga mampu menggalakkan interaksi dua hala. Jadi penerangannya. Jadi kata dasar bagi perkataan ini ialah galak. Apabila imbuhan men bertemu dengan kata dasar yang bermula dengan huruf G, ia menjadi meng. Ini sesuai dengan peraturan alomorf, iaitu apabila huruf men bertemu dengan huruf G akan menjadi meng. Oleh itu meng campur galak campurkan akan menjadi menggalakkan. Yang ini mempunyai dua huruf G. Itu saja. Okey, jadi kita akan terus kepada pencarian kesalahan morfologi dalam teks yang sama tetapi perenggan yang berbeza. Jadi fokus kepada perenggan yang ketiga dan yang keempat. Pada perenggan yang ketiga kita ada satu kesalahan morfologi iaitu memperluaskan. Kenapa memperluaskan salah? Okey, jadi memperluaskan ini kesalahannya boleh dikategorikan sebagai kesalahan bentuk kata. Imbuhan yang tidak tepat digunakan. Jadi pembetulan ataupun kata yang betul iaitu memperluas, tidak ada kan di belakang. Jadi kita kena ingat, okey, untuk imbuhan memper tambah kata adjektif baru betul. Tetapi kalau imbuhan apitan memperkan iaitu memper tambah adjektif tambahkan salah. Sama juga seperti diperkan. Diperkan, dipermudahkan, mudah kata adjektif. Jadi tidak boleh menerima imbuhan apitan diperkan, dipermudahkan, salah. Jadi yang betulnya dipermudah. Okey, apabila imbuhan memper bertemu dengan kata adjektif, ia sudah membawa maksud sebagai uh, telah membawa maksud menjadikan lebih atau menganggap sebagai, jadi perubahan, jadi pertambahan ataupun penambahan akhiran kan di belakang dikatakan membazir ataupun lewah. Okey, seterusnya dalam perenggan yang keempat ada juga kesalahan morfologi yang iaitu mengadaptasi. Okey, kenapa mengadaptasi ni salah? Dan kita kena tahu, okey, mengadaptasi ni kesalahannya dari segi kesalahan pembentukan kata kerja daripada kata nama pinjaman. So maksudnya kita nak ubah daripada kata nama kepada kata kerja supaya sesuai dengan ayat. Okey, pembetulan yang sesuai di sini ataupun ayat kata yang betul mengadaptasikan. Penerangan dalam aspek morfologi bahasa Melayu, adaptasi ialah kata nama. Apabila hendak dijadikan kata kerja transitif, kata kerja yang perlukan objek yang diikuti oleh objek, jadi ia mestilah menerima imbuhan menkan. Okey, menkan. Jadi hasilnya dia akan menjadi mengadaptasikan perubahan ini. Okey. Seterusnya, kesalahan yang seterusnya iaitu bergandeng. Bergandeng. Okey, bergandeng. Kesalahan ini boleh dikategorikan sebagai kesalahan kosakata ataupun diksi. Pembetulan ataupun orang panggil kata yang betul iaitu berganding bahu. Penerangan dalam, okey, kalau kita rujuk kepada Kamus Dewan Bahasa, okey, kata dasar yang tepat untuk membawa maksud berangkai, berkembar atau bersama-sama ialah ganding, bukan
gendeng. Mungkin gendeng itu bahasa asing. Indonesia mungkin. Jadi yang betulnya ialah berganding bahu. Itu sahaja untuk teks ini. Okey, jadi kita akan terus kepada teks yang kedua, perenggan yang pertama. Dalam perenggan yang pertama ni banyak sangat kesalahan morfologi yang berlaku. Jadi yang pertama, kesalahan yang dapat dikenal pasti iaitu penggunaan kata pemberi yang salah, iaitu adalah. Kita kena tahu kata pemberi ada dua, ialah dan adalah. Kedua-dua ini digunakan dalam konteks, perlulah digunakan dalam konteks yang betul. Kita lihat di slide. Ialah digunakan di hadapan kata nama ataupun frasa nama. Manakala adalah pula digunakan di hadapan kata adjektif atau frasa adjektif atau kata sendi nama. Okey, kita kena ingat yang tu. Okey, jadi kalau kita lihat pada ayat, okey, bulan Ogos adalah bulan yang sangat bermakna. Jadi frasa bulan yang sangat bermakna itu dikategorikan sebagai frasa nama. Kerana jadi kata pemberi yang sesuai ialah kata pemberi yang sesuai ialah. Faham? Okey. Kemudian, kesalahan yang seterusnya, di. Kesalahan ini boleh dikategorikan sebagai kesalahan kata sendi nama, iaitu dari segi masa. Okey, jadi dalam ayat ini kita kena tahu, okey, kata sendi nama, kata sendi digunakan untuk tempat sahaja, manakala untuk waktu, untuk masa. Okey, kata sendi yang sesuai ialah pada. Okey, pada. Kalau lihat pada ayat, di setiap 31 Ogos. 31 Ogos itu mewakili waktu ataupun masa. Jadi kata sendi yang sesuai iaitu pada. Pada setiap 31 Ogos. Okey, kesalahan yang ketiga dalam perenggan yang pertama, sudah telah. Jadi, kesalahan ini iaitu dikategorikan sebagai kesalahan kata bantu. Okey, jadi kalau kita lihat di sini pun, kata bantu ini berlaku pengulangan. Pengulangan kata bantu ataupun orang panggil perlewahan yang mempunyai fungsi yang sama. Okey, penggunaan hanya perlu memilih salah satu kata bantu. Sama ada pelajar tersebut perlu pilih sudah ataupun telah. Kerana kedua-duanya merupakan kata bantu, jadi tidak boleh hadir dalam satu masa yang sama. Pilih salah satu. Sudah sebati atau telah sebati. Kemudian akhir sekali iaitu sama juga kesalahan kata pemberi, kesalahan penggunaan kata pemberi. Kita kena ingat ialah digunakan di hadapan frasa nama ataupun kata nama. Adalah digunakan di hadapan frasa adjektif ataupun kata sendi nama. Jadi bila kita lihat di ayat itu, ialah amat penting. Okey, benar. Okey. Ialah hanya boleh memandangkan amat penting. Kita kena tahu dalam ayat ini amat penting ialah frasa adjektif. Jadi kata pemberi yang tepat ialah adalah. Itu sahaja. Mudah. Terima kasih. Baik, seterusnya perenggan kedua ialah yang pertama, memperhebatkan. Ayat yang salah sentiasa berusaha untuk memperhebatkan lagi program. Sebab salah, kata kerja memperhebatkan tidak tepat kerana penggunaan imbuhan memperkan tidak sesuai dengan kata dasar hebat. Dalam konteks ini, pembentukan kata yang lebih tepat ialah menggunakan kata memperhebat tanpa akhiran kan. Ayat yang betul, selain itu, pihak kerajaan sentiasa berusaha untuk memperhebat lagi program. Penerangan. Dalam morfologi bahasa Melayu, imbuhan memper digunakan untuk menunjukkan maksud menjadikan sesuatu lebih atau meningkatkan sesuatu keadaan. Oleh itu, kata memperhebat sudah memadai untuk membawa maksud meningkatkan kehebatan sesuatu program tanpa perlu menambah akhiran kan. Yang kedua adalah pelbagai-bagai. Ayat yang salah. Pelbagai-bagai inisiatif dijalankan supaya maklumat. Sebab salah, kata ganda pelbagai-bagai tidak tepat kerana berlaku penggandaan yang tidak perlu. Penerangan.
penggunaan pelbagai-bagai dianggap salah dalam tata bahasa Melayu kerana ia merupakan bentuk lewah, iaitu pengulangan makna yang sama. Perkataan pelbagai sudah membawa maksud jamak banyak jenis, jadi menambah gandaan bagai menjadikannya salah. Yang ketiga ialah sosial media. Sebab salah. Frasa sosial media salah kerana tidak mematuhi hukum DM, iaitu diterangkan dan menerangkan dalam bahasa Melayu. Penerangan. Dalam hukum DM, unsur yang diterangkan ialah biasanya kata nama hadir dahulu, diikuti unsur yang menerangkan kata sifat. Oleh itu, kata media sebagai unsur yang diterangkan perlu hadir sebelum kata sosial sebagai unsur penerang. Maka bentuk yang betul ialah media sosial, bukannya sosial media. Sebab kita tahu dalam kalangan masyarakat kita ni banyak penggunaan hukum DM yang salah. Sebagai contoh, apa yang kita boleh nampak di sekeliling kita ialah goreng pisang. Goreng pisang pun salah. Kalau ikut hukum DM ialah pisang goreng. Okey, yang keempat adalah bila. Ayat yang salah. Bila kita bersatu padu, negara akan menjadi lebih kuat. Sebab salah. Penggunaan kata bila tidak sesuai dalam penulisan formal kerana merupakan bentuk tidak baku. Penerangan. Perkataan bila dianggap kurang tepat di permulaan ayat dalam bahasa Melayu baku kerana ia merupakan kata tanya. Edward Bell tanya yang seharusnya berada di tengah atau akhir ayat. Manakala apabila ialah kata hubung pancangan waktu yang sesuai untuk memulakan ayat majmuk. Penggunaan bila di awal ayat sering dianggap sebagai pengaruh bahasa percakapan harian. Jadi untuk ayat yang betul adalah apabila kita bersatu padu, negara akan menjadi lebih kuat dan disegani. Itu adalah ayat yang betul. Okey. Yang kelima adalah pada. Ayat yang salah. Kita memberikan komitmen yang sepenuhnya pada negara. Sebab salah. Penggunaan kata sandi nama pada tidak sesuai untuk menunjukkan sasaran atau penerima sesuatu tindakan. Penerangan. Dalam tata bahasa Melayu, kata sandi nama kepada digunakan untuk menunjukkan penerima atau sasaran sesuatu perbuatan. Oleh itu, frasa komitmen kepada negara adalah lebih tepat. Yang keenam adalah menggalakkan. Yang keenam adalah mengalakkan. Ayat yang salah. Janganlah kita mengalakkan sentimen perkauman yang boleh. Sebab salah. Kesalahan berlaku pada ejaan kata terbitan kerana kata dasar galak perlu mengalami penggandaan konsonan K apabila menerima imbuhan men, kan. Penerangan. Perkataan galak apabila menerima imbuhan men menjadi menggalakkan. Oleh yang demikian, perkataan tersebut mempunyai dua huruf G. Yang terakhir adalah memperkasakan. Ayat yang salah. Kita harus memperkasakan semangat kekitaan dan sentiasa. Sebab salah. Penggunaan imbuhan memperkan tidak tepat kerana kata dasar perkasa sudah membawa maksud menjadikan sesuatu kuat. Penerangan. Dalam morfologi bahasa Melayu, imbuhan memper boleh digunakan untuk menunjukkan maksud menjadikan sesuatu lebih kuat atau lebih berkuasa. Oleh itu, bentuk yang tepat ialah memperkasa tanpa penambahan akhiran kan. Baik, itu sahaja daripada kumpulan